Assalamualaikum. Makcik basikal dah tak macam basikal lagi dah. So, tapi masih lagi sikal-sikal. So, kita hari ni naik motosikal. So, ke mana kita nak pergi? Jom, ikut kami. Jom. Untuk perjalanan kali ini, kami bergerak seawal 7 pagi supaya dapat berhenti di beberapa tempat. Okey, berhenti sekejap ke toilet dekat hentian sebelah Gombak. Je. Mula-mula lah tu, dia dah mula dah. Ya, dah mula dah. Kita akan lalu terowong Genting Sempah. Ke mana kita nak pergi? Tunggu. Mudah-mudahan dipermudahkan. Hari ni ramai sangat lah orang ride. Bila dah melalui terowong ni, maksudnya kita memasuki negeri Pahang Darul Makmur. Bandar pertama kami akan stop ialah Bandar Bentong. Tapi kali ni kami tak berhentilah makan dekat Lemang Tok Ki, tempat yang menjadi tumpuan geng-geng motor tu. Kita dah sampai Bandar Bentong dan kita berada dekat depan. Kita berada dekat depan post shop atau post office lah. Sekarang kan dia orang tukar, dia orang dah buat rebranding. Dekat depan ni ada tu Bentong 0 km. So laluan 68 Bentong, Kuala Lumpur ke Bentong, Jalan Bentong lama. Support local. So dekat sini ada Rasa Malaysia 15 Ogos hingga 31 Oktober 2025. So dia orang dijual makanan-makanan ni dekat post shop. Selepas dia bergambar di batu KM0 Bentong ni, kami teruskan perjalanan kami ke satu lagi tempat tumpuan pengunjung di Bentong ni. Okey, terima kasih. Okey, kalau kita nak masuk je walaupun sekejap, kita kena bayar RM3 seorang. RM3 seorang saja. Okey, laluan dia macam ni lah lebih kurang, tapi memang jalan cantik, dia orang jaga sangat. Parking banyak. Hari ni hari Ahad. Wow. Uish, cantik gila. Tapi sebab mungkin hujan sebelum ni. Wow, cantiknya. Air banyak. So hati-hatilah waktu-waktu hujan ni. So, jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Macam gerimis sikit ni. So, ni lah dia. Air terjun Camang. Taman Eco Rimba Camang. Seriously cantik pun. Tapi rasanya kawasan ni agak berbahaya juga ni, dengan keadaan air terjun dia yang sangat deras. Sangat-sangat deras. Waktu hujan memang bahayalah, kita takut kepala angin pula. Kita takut kepala air. So, inilah dia suasana. Air terjun ni tinggi. Tapi untuk budak-budak rasanya hanya tempat-tempat tertentu saja yang sesuai. Kita tengoklah. Dekat sini pun ada gerai-gerai warung. Dia ada jual nasi bagi siapa yang tak bawa makanan ke. Ada snack, air, balang. Quite okay. Okay. Satu benda yang kena buat ialah melalui satu jambatan, iaitu jambatan gantung kat air terjun Camang ni. Okey, jom. Jambatan ni kayu. Jambatan kayu tapi agak kukuh jugalah. So tak takut sangat. Ke kiri dan kiri dan kanan dia ada besi penghalang. So dia orang ada trekking kat sini juga. Dah sampai. Okey. Dia ada trekking ke arah air terjun. Dan bagi siapa yang nak okeylah di other side pun boleh juga. Boleh terus ke sana. Nampak gayanya Abang Jalal. Kalau kita naik basikal memang tak sampai lah. Memang tak sampai lah. Sebab ada bukit turun. Bukit turun naik. So, okey. So, pengalaman baru. Boleh. Sebab kenderaan kereta berjentera, kereta motor mudah sebab laluan dia agak besar. So, just enjoy lah suasana kat sini. Cantik. Cuma rasanya sungai ni agak dalam Agak dalam jugalah, tak sesuai untuk kanak-kanak kecil kecuali bahagian sana.
Sana tu dah landai sikit. Selesai bergambar lebih kurang sebagai kenangan, kami teruskanlah perjalanan kami. Abang Jalal kata dia nak explore laluan di sini. Sejujurnya, ini adalah kali pertama kami melalui laluan ni. Tenang juga ya laluan di sini. Sekarang ni kami telah tiba di kawasan Felda Mempagar. Kalau boleh next time Kayuh jangan lalu sini. Jangan lalu sini. Kita lalu highway. Nampak tak bukit depan tu? Itu baru satu. Ada banyak lagi bukit macam tu. Kita tengok. Mujurlah ada Petronas di Felda Mempagar ni. Bolehlah kami berhenti lihat dan ketandas. Next pit stop kami ialah Lancang. Tapi kami melalui Pekan Karak terlebih dahulu. Jauh jugalah kami bergerak daripada Bangi ni, nak cecah atau nak sampai ke satu lokasi yang dipanggil sebagai titik tengah Semenanjung, Malaysia. Okey, tapi bukan dengan basikal lah kali ni. Kita naik motor lah. Okey, tapi mungkin lah kot kalau Abang Jalal kata dia nak naik basikal, kita kayuh lah basikal kot. So ni kat sini betul-betul titik tengah Semenanjung. Kita nak masuk dalam, tapi nak masuk dalam kita kena bayar dalam RM3 seorang kot. Hari Jumaat tutup, hari Isnin hingga Khamis 10 pagi hingga 4 petang, Sabtu hingga Ahad 10 pagi hingga pukul 5 petang. Okey, selamat datang ke Temeloh, titik tengah Semenanjung. So kita kena buat pembayaran dekat sini. Okey, dekat sini ada kaunter. Dewasa RM5, kanak-kanak 3 tahun hingga darjah 5 RM3. So laluan ni dia benarkan motosikal masuk Jadi boleh parking dekat dalam. Ini adalah laluan nak pergi ke titik tengah Semenanjung, Malaysia. Sebenarnya dekat belah sana. So kita kena jalan sikit lah. Kat sini ada gerai-gerai. Ada gerai makan ke, gerai jualan cendera hati. So titik di tengah kat sana tu. Dekat atas sana tu. Dah penat naik motor. Punggung pun dah kerah. Kebas. So sepanjang jalan dia adalah tunjuk ayam ke apa benda ni. Ayam serama. Cantik lah. Ada burung-burung juga. Ni burung apa ni? Burung nuri. Burung nuri. So inilah dia titik tengah Semenanjung, Malaysia. Pengiktirafan JUPEM Selangor atau Temeloh titik tengah Semenanjung dilakukan oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Okey. So ni koordinatnya. Di sinilah dia. Titik tengah Semenanjung. Koordinat. So ni dia punya monumen titik tengah Semenanjung, Malaysia. Temeloh titik tengah Semenanjung, Malaysia. Tapi sebenarnya koordinat yang tepat yang itulah yang tadi tu, yang kita duduk kat sana. Ya Allah. Dah Abang Jalal tiba-tiba je mesin press. Ni dia kerja dia kecil-kecil dulu. Dulu masa umur 5 tahun 6 tahun tolong atuk. Lepas tore getah, lepas tu ambil susu masuk dalam mangkuk, lepas tu masuk dalam berdi, lepas tu bawa balik dekat rumah atuk. Daripada situ dimasukkan dalam kontainer kecil, bagi campur susu asid. Campur asid, dia bagi susu tu beku sikit. Lepas tu mulalah operasi melepehkan getah tu. Lepas tu masuk. Mula-mula dia masuk yang licin dulu. Okey. Masuk yang licin dulu. Okey. Dia banyak buat pusing-pusing lah. Dia mengimbau kembali kenangan kecil. Dia paling bestnya yang ni. Mesin getah jalur ni.
Dia mula-mula laju 1, 2, 3. Laju lepas tu slow. Sebab dia kenapa? Sebab dia berbunga. Jadi dia tak boleh macam yang licin tu. Sampai satu ketika Abang Jalal sampai boleh berdiri. Bukan berdiri. Tergantung dekat atas ni. Punyalah nak tolak benda ni ke bawah. Dia tergantung. Masa tu kecil dalam umur berapa tahun? 5 tahun ke 6 tahun. Oh, 5 tahun ke 6 tahun. Ada 5 tahun dan 6 tahun. Jadi atuk dengan nenek tu memang dia adalah penuri getah lah. Jadi Abang Jalal duduk dengan atuk dengan nenek kat kampung. Ya, betul, penuri getah. Kat Muar. Pagi-pagi pukul 5 lepas subuh, pukul gelap-gelap pukul 6 tu dah pergi kebun. Jauh lah, dalam 1 km 2 km daripada rumah. Gelap, pasang ada lampu pelita, lampu jalan gelap-gelap pergi ke kebun. Getah. So inilah mesin dia Ini mesinnya. Allah. Rindunya zaman kanak-kanak. Okey, inilah dia. Okey, mesin. Budak-budak sekarang memang tak ada merasa lah kot. Budak-budak bandar terutama sekali tak ada pengalaman ni. Daripada jauh dia panggil tadi, "Ui, mesin press." Mesin press. Orang dulu panggil mesin press. Mesin press. Ya, selamat datang ke titik tengah Semenanjung Malaysia. Ana dari Abu Dhabi, dari Mekah, Madinah, Singapura, Brunei. Mari datang ke titik tengah Semenanjung Malaya di sana. Dah mulalah tu. Layankan je lah. Sebenarnya tujuan utama kami ialah ke Bandar Temenloh. Tapi sebelum tu kami nak singgah dulu ke Bandar Mentakap. Kita nak terus ke Temenloh lepas ni, tapi saja je kita masuk ke arah Bandar Mentakap nak tengok macam mana bandar dia. Besar juga. Apa yang akak perhatikan, Bandar Mentakap ni menyediakan keperluan lengkap untuk penduduk setempat ni. Kita sampai di Bandar Temenloh, pusat Bandar Temenloh. Kat sini ada jual pasar hari. Oh, tak boleh lalu lah Abang. So, Abang Jalal. Ya. Kita ni kat mana ni? Kita dah sampai dekat Medan Selera Ikan Patin, tepi sungai Temenloh. So, kita memang mencari ikan patin hari ni. Kita memang cari ikan patin. So, kita makan dululah. Bagi sesiapa yang sampai Temenloh ni, bolehlah menikmati keindahan Sungai Pahang. Ini Sungai Pahang ya. Kat ni dah lah gayat tempat tinggi. Allahu Akbar. Itu jambatan. Okey, kat situ jambatan. Ini ada kataan Temenloh. Jadi siapa yang nak try naik jambatan gantung, boleh kat sana ada jambatan gantung. 13 tahun tak datang. Punyalah lama. Anak kecil lagi masa tu. Sekarang Adi pun dah sama belajar lah. Puas hati dapat patin tempoyak. So kita nak pergi dekat area jambatan gantung tu. Tapi kita orang nak cuba ni, naik jambatan ni. Akak nak cuba jugalah, walaupun takut tempat tinggi. Cubalah. Jambatan gantung Sungai Semantan. Oh, ni bawah ni Sungai Semantan. Okey, ni Sungai Semantan, dia combine atau bercantum dengan Sungai Pahang. Aduh, bab ni yang lomah ni. So kita kena bayar RM5. RM3. Oh, RM3. Seorang dewasa RM3, kanak-kanak RM1.50. Okey. So jom. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah jambatan ni adalah Sungai Semantan. Yang besar sebelah kanan tu adalah Sungai Pahang. So kita jalan cross. Orang jambatan tu adalah restoran-restoran ataupun warung-warung yang menyediakan masakan kampung. Dan mungkin ada ikan patin juga kat sini. Laluan ini dinamakan Esplanade 1 dan di sinilah mereka mengadakan Pekan Sehari Temenloh yang kami tak sempat nak explore. Tak apalah, nanti kami datang lagi. Sebelum kami check in di hotel, kami cari dulu batu KM0 Temenloh. Okey, sekarang ni kita nak makan malam, tapi kita keluar awal petang lah. So malam ni mungkin nak pusing-pusing Bandar Temenloh ni. So, tapi kita orang ni duduk tepi jalan, betul-betul
kita tepi jalan, jadi ada gangguan bunyi sikit lah. Okay, so kita cari makan dekat Chili Kampung. Okay, dekat sini penuh dengan diorang ada buka gerai kat luar. So mana-mana yang you orang berminat, you orang boleh macam benteng lah lebih kurang. Okay, Jalan Tengku Ismail ya. Okay, ini akak cuba lychee kang di Temerloh. Okay, kita tengok apa rasa dia, menarik ke tak. Okay, Abang Jalal minta air biasa dia je. Sirap selasih. Sirap selasih. Ada rakan yang mencadangkan kami untuk mencuba Yong Tau Fu di Temerloh ni. Mesti ada yang istimewa. Okay, kita orang dekat tepi Esplanade ni, dekat Sungai Temerloh. So dekat tepi ni banyak orang buat jualan kek pun banyak. Kita parking mana-mana. Itu Sungai Temerloh, Sungai Pahang. Okay, ni Sungai Pahang. So banyaklah malam-malam dia orang buat jualan dekat sini. So kat sini lah dinamakan tempat jualan seni. Hasil seni ke? Kita pun tak tahu. Kita tengok apa yang ada. So adik ni nak main cokak. Cukup, memang tak cukup. Oh, macam tu. Desta Alam Melayu. Okay, pakaian Alam Melayu. Buku ni jual ke? Tak, untuk dibaca je. Oh. Punya collection. Oh, okey. Tolong pegang. Sila baca. Record ke? Ya, saya record sekarang ni. Okay, kat sini diorang jual segala jenis craft tangan. Macam ni dekat sini diorang ada terkolok. Cerita sendiri. Kat sendiri? Wow. Menarik Tengok Tengok dia jual macam ni. Oh, untuk budak sekolah kan, Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia, dapatkan. Menarik ni. Dan saya tertarik dengan satu buku ni, Pakaian Alam Melayu, Tradisional Melayu. Untuk dibaca ya, bukan untuk dibeli. Tengok semua leher baju, jenis-jenis leher baju. Yang ini Desta pun untuk dibaca juga bagi sesiapa yang datang ke Temerloh ni, sila datang dekat Pasar Seni Temerloh. Malam-malam je kan? Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 petang sampai 12 malam. Pukul 3 petang hingga 12 malam. 12 malam. So kat sini ada nasi lemak special basmati. Ini ada kicin ke, ada souvenir. Ada souvenir. Banyak ni. Banyak bentong. Oh, jalan. Ya. Kita selalu kutip 0 km kan? So kita orang jumpa Fish Magnet 0 km. Kepada pemburu-pemburu 0 km, sila datang ke Temerloh Pasar pun Seni. Pasar Seni Temerloh. Daripada hari Jumaat hingga hari Ahad. Bagi siapa yang nak cari, kat sini banyak Kat sini banyak. Ada Kuala Lipis kosong, Bentong kosong, Tanah Rata kosong, Jerantut kosong, Raub, Kuantan, Bera, Pahang je semua kat sini. Okay, Temerloh. Akak pilih Temerloh lah. Sebab apa? Akak ada kat Temerloh sekarang? Koi orang Temerloh. Member-member yang datang ke Temerloh, ingat Temerloh tak ada apa-apa ke? Datang Tapi syarat dia Jumaat, Sabtu, Ahad saja. Jumaat kita ada pesta lorong kat atas. Pesta lorong kat atas. Jumaat ada pesta lorong. Dia panggil pesta ada muda, tapi dia panggil selepak lorong. Kat mana tu? Lepak. Naik tangga ni ada kat atas. Sekarang tak adalah. Hari Jumaat. Jumaat saja. Okey. So Dan yang kat sini Jumaat, Sabtu, Ahad. Ya, hari Sabtu kita ada karbusi kat depan. Kabusir. Hari Sabtu saja. Okey. Repeat balik lah. So hari Ahad pasar seni je ada. Okey. So bagi siapa nak buat keychain, engrave muka sendiri, hasil lebih kurang macam ni, boleh datang jumpa Abang Keychain. Nombor telefon dekat sini. Siapa nama? Ya, Iwan Hari. nama saya. Yang ini siapa nama? Ini Lim. Daniel Lim. Daniel Lim. Daniel Lim. Daniel Lim. Wow, so cute lah awak. Adik-adik ni pakai baju kurung Kedah. Cantiknya dia. Ya Allah, comel sangat. Selamat Ini Hari Merdeka. tulis apa-apa saja. Boleh. Lepas tu apa jadi? Lekatlah kat mana-mana. Oh. So you all boleh tulis lah ucapan-ucapan kat sini. So boleh gantung kat sini. For free You can read? You can read? So cute lah. Okay. So jom. Kita dah makan lah. Tahu tadi makan kat sini. Lepak pisang, ada tepung bungkus, koci. Pisang, ubi, cendol. Ada cendol. Cendol tak ada hari ni. Lepak cendol. Oh, Macam mana? lepak
kita buat lepat lah. Mesti dalam lepat. Cendol yang hijau tu, ni rupa dia. Korang kalau tak nampak juga tak tahulah. Tak sempat hari ni sebab cendol tak sempat buat. Sebab cendol pun Cuba buat sendiri. Wow. Sebab lepas cendol. Kita kena datang lagi lah. Datang lagi. Kena datang lagi. Lepas Selangor. Oh, jauh. Ada Bangi. Okay, vendor kuih lama. So kat sini dia ada jual nasi lemak RM3. Nasi lemak ni nasi lemak biasa. Nasi lemak biasa. Nasi lemak biasa. Nasi lemak daun Okey. pisang. Yang akak tak dapat ialah cuba lepat cendol. Okey. Ya, akan datang lagi. Kita kena datang lagi. Betul, kena datang lagi. Bahan dia dekat bentuk daun-daun dia. InsyaAllah, bukan senang ni, bukan senang. Daripada mana ni? Daripada Bangi. Oh, cantik lah. Oh, itu yang Seni ukiran. Betul. buat ni. Buat sendiri. Encik buat sendiri. Alhamdulillah. Oh, hai. Boleh tempah. Ni panggil kayu laka. Kayu laka. Selain daripada apa yang ni untuk apa? Untuk hiasan ni papan pemotong kan? Ni papan pemotong. Ini bekas pen. Ini untuk dekor. Ini pun buat ke? Pakai laser. Pakai laser lah. Yang okey pakai macam ni lah. Ni pun meja awak buat juga. Tengok baguslah anak muda ni. Okay. Bagi sesiapa yang ada minat dengan seni-seni kayu. So you all nak tahu suatu yang menarik perhatian saya ialah bekas ni. Bekas ni kalau dari pandangan saya lebih kepada pasu bunga lah. Okey, tapi daripada orang yang menghasilkan ataupun orang yang mempelajari ilmu seni ukir kayu, mungkin dia ada idea lah nak bagi tahu. Mungkin Ikmal Ikmal asal daripada mana? Saya asal Keluang Man. Keluang Man. Okey, sebenarnya kayu ni Ya. adalah pecahan-pecahan kayu, betul? Pecahan-pecahan kayu yang mana kayu dipotong-potong dan digam. Lepas tu kita larik dia untuk jadi pasu. Oh, larik maksudnya digam dulu. Digam dulu bagi keras. Okey. Lepas tu bila dah keras tu kita larik masukkan satu mesin. Okey. Dia kita macam suatu potongan kayu jugalah. Potongan kayu. Kalau macam gini dia kayu solid. Satu okey. Lepas tu dia lorikkan. Dia panggil lerikkan ni satu kayu. Macam ni pecahan kayu. Digam-gam jadikan petak. Okey, jadikan petak. Okey. Dia larik menjadikan pasu untuk bentuk dia. Tu yang ada besi kat belakang, lepas tu dia larikkan gunakan sejenis yang tajam lah. Tajam pahat. Okey. So hasil dia jadi macam ni you all. Daripada bongkah macam kotak kayu kan? Ni kalau jatuh ni pecah tak? 50-50 tapi 50-50. Tapi ni kuat lagi. Okey. Dia kuat. Dia tak macam kaca lah. Kaca tu kalau kita jatuh tu memang derai lah. Banyak juga hasil seni dari penduduk Temerloh yang dijual di pasar seni Temerloh ni. Sebab ada orang yang hasilkan macam ni, dia orang ikut exactly macam owner nak. Contohnya kalau rumah kampung you bentuk macam ni tapi tuan rumah nak runtuhkan sebagai kenangan, dia nak dalam bentuk miniature macam ni. So dia akan datang minta buatkan macam ni. Ayah buat. Oh. So you all tengok sampai ke dalam tau. Sama. Masya-Allah. Bah. Toilet dekat luar ni. Ni rare. Dulu kalau saya merasa tahu masa kecil-kecil dulu memang toilet semua kat luar. Bila mandi kat luar. Bila tengah malam je pening. Pergi kat luar. Tambah ada pokok besar belakang. Tengok tu macam rumah sebenar tau. Bagi you all yang datang ke Temerloh, jangan lupa tau singgah di Pasar Seni Temerloh ni setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kat sini diorang ada buat kumpulan gendang silat pusaka Setanjung Jati. Selesai hari pertama, apa pula yang berlaku hari kedua? Tunggu. Terima kasih kerana menonton.
menonton dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang loceng. Okey?